8.3 pagi. Oh, terik lah. 8.3 pagi, saya dah siap masak buttermilk chicken untuk anak-anak. Untuk Sabila lah specifically, dia yang makan ayam tu. Saya buat sausage bites untuk bekal dia orang tadi. Terik sangat ni. Saya set 10 minit. Hitam tak pakai sunscreen. Tak apalah. Okay, dah sidai baju. So lepas ni boleh rehat lah. Saya semalam dah selesaikan dah all the leftovers. Saya telan everything lah yesterday. Tak mengasihani perut saya. So saya makan mengarut lah. Tak mengarut tapi macam benda bercampur-campur. Macam semua aku bedai kan. Lepas tu itulah saya buat buttermilk chicken tu guna isi ayam. Saya semalam minta lah Amirul belilah isi ayam kan. Budak-budak ni kan macam Fahri ni makan nasi isi ayam. Tapi itulah saya masak isi ayam tadi pun macam tak berapa menjadi tau. Stres aku macam tak crispy. Adalah something wrong somewhere lah. Okay, terus Amirul call saya semalam nak beli apa selain ayam ni tanya tau. Kamu tengok aku. Saya cakap apa selain ayam kan. Sebab anak-anak ni memang susah makan. Memang kalau Sabila dia sukalah udang. Ilhan udang pun dia tak makan kan. Balik-balik telur. Kalau ayam saya kena paksa dia makan kan. So kan saya merentan semalam pasal anak tak makan ni. Memang membenarkan lah. Masya Allah, astagfirullah, ya Allah. So tak apalah, kita hadap je lah kan. Ajar je lah juga diorang ni. Kenalah juga ajar makan. Hari tu saya buat chicken soup diorang makan je. Dah lama saya tak buat chicken soup resipi Chef Ainis tu. Dah lama tak buat. Boleh lah buat later. Next week saya buat. Okay, so hari ni saya nak keluar dengan Sufiana. Pukul 2 petang saya akan ke rumah dia. Sabila kata tak apa bonda, take your time, dia cakap. Saya dah beritahu dia lah saya akan keluar hari ni. So kan balik saya tengok diorang dah make sure diorang dah makan. Ilhan pergi sekolah hari ni. Okay, nampak dia positif je. Probably sebab dia tidur sangat lama semalam. Alhamdulillah. Dia tidur daripada before 7 sampailah ke pagi tadi. So dah 12 jam yang dia tidur. Almost lah. Lepas tu dia orang dah keluar, dah turun. Saya nampak ada buku Ilhan kat atas meja. Dia tertinggal. Bukan atas meja, dekat upstairs. Dia tertinggal buku dia. Saya call Mirul, dia tak jawab. Lepas tu saya tunggu dekat balcony ni kan. Saya jerit, saya nampak Amirul jalan. Dia orang jalan, saya jerit nama Amirul. Saya nak campak lah buku tu ke bawah. Tapi Amirul tak dengar. Yalah, tak apalah, fine. Nasib kalau Ilhan kan. Saya masuk rumah, saya nak set upkan komputer untuk Fahri. Nak on lah komputer semua untuk Fahri nak tengok. Nampak lagi buku Ilhan. So ini adalah semua buku-buku yang diperlukan untuk subjek hari ni. Macam nasib kalau nak. Oh, semalam kan, nak cerita sikit semalam. Saya buat bekal Sabila nasi goreng dengan 2 ketul ayam. Aduh, sakit. Okay, so saya check dia punya bag lah, lunch bag dia tu. Masa dah sampai rumah, dia tak makan, tak berusik pun. Tapi memang dalam kereta, masa on the way balik rumah, dia tanya saya, Bonda masak apa hari ni? Saya jawab, apa entah. Lepas tu dia kata, oh tak apa, Kak Yu nak habiskan bekal dia lah, tak habis lagi. So macam, okey lah, tak apalah. So itulah saya check bag dia, memang tak berusik lagi. Okay. Lepas tu saya macam, tak apalah kan, nanti dia makan tu kan. Lepas tu masa saya sedai baju lah semalam, saya sedai baju. Saya tak nampak pun perbuatan dia tengah makan tu. Saya cakap apa kan. Lepas tu dia kata, yelah Kak Yu tengah makan lah ni, something like that lah kot. Lepas tu saya cakap kat dia, thank you Kak Yu for eating my food. Saya cakap tu, thank you kan. Saya sebab nasi goreng tu memang banyak tau. Saya letak dah halang-halang kan, nasi sejuk tu ada banyak tu, saya goreng semua. Lepas tu saya letak sikit dekat dalam bekas, dekat Tupperware dia semalam. Lepas tu letak je lah semua kan, senang. Kalau tidak aku suka nak kena makan. So saya letak je semua. Jadi banyak lah nasi tu. Saya cakap kat dia, Yung, kalau you tak habis nasi tu pun tak apalah, yang penting you habiskan ayam. Saya cakap macam tu. Lepas tu saya rasa macam dia habiskan everything lah yang dalam bekas tu. So Mami, hai. Saya tak nampak pun perbuatan dia habiskan tu, saya tak nampak. Tapi saya cakap je, thank you for eating my food. Saya cakap macam tu.
What's that? Okay, dah 7 minit dah cakap ni. Okay, so lepas tu malam tadi dia bagi mesej kat saya panjang tau, kan saya share. Dia cakap lah, you shouldn't be thanking me sebab eating your food. In fact, dekat dia. Dia kata, in fact, I should be thanking you. Sawfish. This one is a walrus. Dia makan ke? Dia makan sausage bites tu. Sausage dengan puff pastry. Dia makan puff pastry je. Puff pastry dah habis. Geli lagi bug mana? Tapi semalam Amirul beli sausage, so dapatlah buat sausage bites untuk diorang hari ni. Kalau tak, kena beli lah sausage. Abang. Wow. Kenapa? Papa, is something here? Wow, betul. Jangan potong lagu kan? Dah sampai. Nak buka ke? Dinosaur, right? It's a T-Rex. I think it's a T-Rex. Bunda nak buka. Dia ada dinosaur. Yang Serena bagi punya. Dia nak makan fish. Okay, sikit lagi sambungan. Dia bagi saya mesej yang sangat panjang, saya share. Dia kata I shouldn't be thanking her. In fact dia yang sepatutnya terima kasih kat saya yang bersabar dengan dia punya transition kan from sedih. From budak kecil sekarang dah nak masuk ke alam remaja kan. Walaupun dia belum 11 lagi ya, tapi dia dah pun dah bulan, dia pun dah mengalami mood swing semua kan. So dia kata terima kasih papa dan bunda bersabar dengan dia punya perubahan semua tu lah. Dia kata dia pun tak pandai lagi nak manage emotion dia, which saya jugalah yang tak cukup ajar dia lah kan. Nak regulate your emotion, your feelings, benda semua tu kan. Itu saya kena look into it lah more kan. So sedih lah saya baca tu, saya nangis kan. Saya cakap I love you. Dah besar anak aku, ya Allah. Okay lah, korang dah 10 minit dah ni terbakar muka saya kan. Okay, bye. Assalamualaikum semua. Hari Khamis dah kan. Sudah nak lagu dan Pukul 12 minit diorang keluar 2.40. Saya nak pergi rakan kejap. Sebabnya nanti kan saya nak keluar dengan Sofiyana kan. So saya nak beli puff pastry tu dah habis tadi. So saya nak beli. Lepas tu diorang boleh buat lah sausage tu sendiri kalau diorang nak. Saya dah sediakan dah nasi dengan buttermilk chicken kan. Tapi tak apalah, just for fun diorang boleh je buat. Tapi saya bagi tahulah. Okay, saya post saya buatlah cerita pasal Salsabila, mesej saya panjang-panjang tu kan. Saya tulis dekat thread. Lepas tu mendapat perhatian lah. Setakat tadi dah 4,000 views kot. Ya Allah, monyet dekat wire, dekat kabel elektrik ni. Nak beli puff pastry dengan jam. Banyak mangga kat rumah, jadi saya nak cari resepi Thermomix, macam nak buat mangga filling macam tu lah, faham tak? Tapi yang ada chunk mango jugalah, so that kita boleh makan dengan puff pastry tu. Kita ni lah masuk dalam air fryer, macam jadi mango pie lah. Kalau McDonald's kan apple pie, kita buat mango pie. Gitu. Nak yaki lah, slimy. Fahri tak tidur lagi sejak dia bangun pukul ni dah dekat pukul 7 tadi. Tapi tu lah dia buat tidur lama gila semalam, almost 12 hours. Jadi dia sangat segar lah, tak apalah. Dah bagi makan nasi dengan ayam, dia makan ayam je, dia tak makan nasi.
Saya makan sebiji telur rebus dengan 2 sweet potatoes. Sweet potatoes tu, satu tu pun macam tak berapa, dia dah agak rosak sikit lah. So okey lah, maksudnya saya tak overeat lah. Apa nama sweet potato tu, maksudnya ada bahagian yang dah tak boleh makan. Sebab dia terlampau sedap tau. It's easy for you to overeat. Sedap gila. Makan pula dengan pure butter lagi lah. Dia lah, makan dengan margarin pun dah sedap dah. Tapi bila makan dengan pure butter, macam Masya Allah, betul-betul lah ada nikmat dia tersendiri lah. Alhamdulillah. Thank you ya Allah. Ya Allah, bagilah aku parking. Ya Allah, rakan nanti. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma sabaqna. Bagilah jumpa parking. Ada parking dekat rakan. Bagilah ada parking kat rakan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Cuaca okey kan, so far Alhamdulillah nampak elok je. Ni tengah redup sikit. Tak tahulah dia akan menghala ke hujan ataupun panas terik. Tak apply apa-apa sunscreen ni. Memang muka saya ada tan sikit. Saya tengok kat cermin. Disebabkan itulah saya punya sunning activity tu lah kan. Maksudnya sebaiknya apply lah sunscreen kan. Tapi malas lah pagi-pagi kita dah dari dapur, lepas tu muka memang berminyak-minyak tu, macam nak apply sunscreen pula lah, malasnya. Tapi demi kulit yang sihat, apply lah kan. Tapi ada tau dekat thread, ada seorang ni dia cakap sunscreen tu adalah satu penipuan, dia kata. Saya diam, saya tak, saya baca je lah. Saya tidaklah pula nak buat research about it ke, saya biar je. Allah, penuh sangat ni, tak boleh lah. Should I just cancel je? Oh, dia nak ambil parking situ. Okay, pergi. Tapi aku tak ada parking nanti ni. Tak ada parking, keluar je lah. Tak dapat nak minum ni. Penuh. Yang ni parking side ni tak reti lah. Tak dapat lah. Alamak, makcik ni nak parking sini. Alah. Tak apalah, makcik ambil lah kat situ. So apa ni sih, apa cerita ni? So macam mana ni? Kita cuba pusing balik. Aku nak parking jauh-jauh kat sini. Okay, so kita pusing 2 kali tadi nak pergi Rakan, tak berjaya dapat parking. Kemudian saya macam, ya Allah, kita awal ni nak pergi mana? So kita pergi NSK. Saya fikir nak beli sweet potato lah, tapi tak ada sweet potato yang saya nak. Yang ada yang warna orange yang saya selalu buat
saya buat fries lah untuk budak-budak ni. So saya dah pegang dah. Alah, macam tak apalah, jangan kalah kabut, tak payah beli apa-apa. So keluar balik dengan Farid, tak beli apa-apa pun. Sekarang 12.43. Okay, jom kita gerak. Bye. Bukan rezeki hari ni.